Assalamualaikum. Dan kemudian postmortem report ni memang tak boleh dibagi kepada publik. Itu saya kena bagi tahu. Memang tak boleh. Ada provision dia. Kerana nak jangan aib arwah, jangan orang buat spekulasi and so on. Tetapi ada. Now the issue is macam cakap lah, sementara nunggu padi masak, kita berkebun dulu. Pergilah buat siasatan tu. Siasatan mengapa IO tak buat kerja? Betapa? Mengapa IO pengetua nak cakap benda ni kecil pun, itu pun boleh disiasat di bawah Seksyen 201. Begitu juga tak ada ketua polis negeri. Ada 60 statement. Mana? Takkan seorang pun tak tahu. Apakah itu adalah merupakan elemen yang salah satu daripada elemen yang menunjukkan bahawa anda cuba menghalang siasatan. Anda menggunakan kuasa anda untuk mengatakan tak ada kes lah. Padahal meninggal.